Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini kita ingin review sikit satu apps yang tengah trending sekarang ni. Dulu kita biasa dengan Shopee lah, Laz lah, lepas tu pergi kepada Temu lah. Sekarang ni ada Pinduoduo pula. Pinduoduo, entah macam mana mau sebut, tapi orang kata kalau mau sebut tu letak P dua-dua begitu, baru dia jadi Pinduoduo. Jadi di sini ada orang cakap lah kan, harga dia terlampau murah sampai membunuh perniagaan di China sendiri. Itu aku pun tidak pasti dah macam mana boleh berlaku. Tetapi kalau tahap murah begini, memanglah peniaga yang lain pun jadi rugi guys. Jadi dia ada semua jenis dalam sini, dan korang perlu download daripada apps supaya dia boleh buka in English format. Kalau kita tengok pun ada yang ramailah influencer ke trader gitu beli iPhone. Ada beli iPhone dalam sini juga, di mana mereka beli iPhone tu ada satu kamera. Contohlah iPhone 15 tu, bila mereka beli ada satu kamera sahaja yang boleh digunakan, yang dua lagi tidak boleh digunakan. Means dia punya tahap kepenggunaan tu lebih kepada bukan iPhone original yang daripada pasaran, tetapi iPhone dia lebih kepada macam tahap yang minimal begitulah bila kita tengok. Jadi yang macam okey lah, kalau setakat macam elektronik yang murah, maybe boleh dibeli dengan harga yang murah. Tetapi kalau elektronik tu yang harga mahal, better pergi ke official website. Sebab apa? Sebab kita risau tentang dia punya tahap warranty tu. Box S, kalau TV korang biasa-biasa pun, benda ni boleh tukar jadi Smart TV terus. Boleh tengok YouTube, Netflix, Disney Plus, Prime Video, movie, drama, kartun anak, dan paling penting boleh tengok bola juga bosku. Kualiti dia bukan biasa-biasa. Support 4K, Dolby Vision dan Dolby Atmos. Jadi gambar nampak lebih cun, sound pun lebih padu kalau speaker korang support. Interface dia senang pakai. Ada Google TV, Chromecast dan remote voice control. Untuk aku, ini antara device paling berbaloi kalau korang nak upgrade TV lama tanpa perlu beli TV baru. Nak tengok harga, link aku sampai-sampai tu kita buka kepada Pinduoduo ni. Ayo, bahasa dia. Di sini kalau kita tengok, dia macam ada macam produk-produk makanan, lepas tu kosmetik juga, pakaian. Sama lah macam kita pergi kalau buka Taobao ke ataupun produk lain lagi. Tapi kalau tengok harga dia ni macam tidak masuk akal lah. Sampai 22 yuan, means kita boleh dapat harga di bawah RM5 gitu, RM10 untuk setiap item ni. Tapi bagi aku beginilah, problem dia, walaupun ramai yang kata macam sudah sampai barang tersebut. Contoh beli mouse lah, beli mouse dan sudah sampai. Tetapi satu benda yang aku risau, contohlah rosak kan. Once rosak tu memang begitu sajalah rosak. Maksudnya kita tidak boleh claim warranty, agak sukar untuk claim warranty dan sebagainya. Maksudnya sekali guna terus buang lah. Lebih kurang begitulah konsep dia. Tapi kalau orang kata macam dari segi Temu ataupun Taobao, itu ada dipercayai sedikit, disebabkan kalau kita order tu barang tu bolehlah packaging bagus juga, lepas tu senang untuk claim warranty dan sebagainya. Dan kenapa aku lagi prefer kalau shopping ni lah, shopping barang-barang ni, walaupun ada sedikit mahal kan, tapi itu adalah harga yang lebih berbaloi dan berpatutan, dan juga voucher banyak kalau korang buka kepada macam barang-barang daripada Shopee. Sebabnya bila keadaan contoh lah kan, barang sudah sampai tapi korang belum tekan receive lagi, lepas tu korang cek dulu barang tu boleh ke tidak. Jadi bila ada masalah, korang boleh tekan refund, which is refund tu dia akan bagi korang free delivery, pergi ke Shopee warehouse ataupun pergi ke kedai tu semula untuk dia cek semula, okey, sama ada korang akan digantikan dengan barang baru ataupun korang diberikan semula korang punya duit. Daripada situ, disebabkan itulah aku lagi prefer untuk shopping macam shopping sekarang ni di dalam Shopee sendiri. Sebab kalau dalam sini macam agak scary lah dengan tulisan yang terlalu Chinese, di mana nanti kalau korang ingin message seller tu silap-silap, lain yang kita minta, lain yang dia bagi pula. Jadi berhati-hatilah. Sebab ada lagi satu reason dia, orang kata macam security dia agak problem lagi kalau
korang guna official account, official yang semua bank ada dalam telefon tu, lebih baik berhati-hati dan gunakan another telefon yang tiada kaitan dengan bank tersebut supaya korang terselamat daripada kena breach data daripada Pinduoduo itu sendiri. Memanglah macam temu juga apa semua tu. Memang dia murah guys, tetapi murah tu ada risiko dia juga. Jadinya kalau ingin shopping tu berhati-hatilah. Untuk shopping tu bolehlah beli barang-barang yang murah di bawah RM20 ke RM10 gitu. Daripada situlah korang boleh aim for RM300 and below. Dan korang boleh belilah barang-barang yang murah. Kalau barang-barang murah tu tiada masalah lah untuk order. Tapi aku tidak pastilah sama ada barang murah tu dia antara tahap murah tu berlainan delivery kah macam mana kan. Sebab kita tahu kalau contoh kita beli barang A, barang B, barang C, tetapi barang-barang tersebut berlainan delivery, itu agak menyusahkan juga, agak sukar juga untuk kita delivery. Takut nanti harga akan lain-lain untuk shipping. Jadi better kalau kita jumpa something tu dia punya delivery dalam satu kedai, di mana bila kita satu kedai tu kita hantar pun mudah untuk sampai ke tempat itu. Jadi begitulah. Lagi-lagi macam kalau aku tengok kan di dalam Shopee sendiri dia ada Shopee Mall, Shopee Local Choice, yang itu antara beberapa dia punya mall, which is kalau aku buka mall tu aku boleh shopping dalam satu kedai tu dan aku boleh beli barang sebanyak yang mungkin dan delivery dia pun kira murah jugalah. Begitulah. Tapi kalau yang sampai tahap ada semua ni aku tidak berani untuk ambil risiko lah. Melainkan kalau benda ni untuk ni hui, terlalu apa ni, kalau macam pakaian ke apa semua tu, yes boleh beli. Tapi dari segi sizing itu ikut nasib masing-masing lah macam mana. Cuma untuk mengetahui juga, kalau daripada Malaysia ni, shipping China to Malaysia itu agak mudah lah. Jadi senang untuk delivery sampai ke tempat kita. Jadi kalau ada yang pernah try Pinduoduo tu, boleh komen di bawah tentang macam mana sebenarnya keberkesanan apps ini. Tapi hati-hatilah guys, menakutkan apps ni.